Al-Quran ni Masya Allah wallahi, kalau kita betul-betul baca, hayati, hidup kita akan totally berubah. Ada satu kisah yang tu saya bagi ceramah di sebuah negara ni lah. Lepas habis ceramah tu, ada seorang lelaki ni, dia tanya soalan dalam kertas, tapi dia tak tulislah siapa nama dia. Saya pun tak tahulah siapa yang tanya. Dia tulis, Ustaz, tolong baca soalan ni dalam hati, lepas tu jawab. So dia tak kasi saya baca soalan tu kuat-kuat lah. Saya pun baca, soalan tu berbunyi macam ini. Dia kata dia dah buat hampir semua dosa besar. Adakah Allah akan ampunkan dia? Lebih kurang macam itulah. Saya pun jawab lah, Allah Maha Pengampun dan sebagainya kan. Lepas dah habis ceramah tu, tiba-tiba ada seorang lelaki datang kat saya. Saya tak ingat muka dia macam mana, nama dia pun saya tak tahu. Dia peluk saya kuat-kuat, dia menangis. Lepas tu dia belah. Itu je. Saya pun tak sempat nak tanya siapa nama dia, kenapa tiba-tiba dia peluk saya tak tahu. So dalam hati saya rasa, oh ni mungkin orang yang tanya saya soalan tu. Beberapa hari lepas tu, kan sebelum saya balik ke Malaysia, saya dapat mesej, ada orang nak jumpa saya dekat rumah Airbnb saya tu, rumah sewa saya tu, kat negara tu. So saya pun jumpalah orang tersebut, duduk dekat luar rumah, kan tu malam musim sejuk. Di luar divider rumah beratapkan bintang. Saya pun tak kenal dia, tapi saya shut something. Saya rasa, saya tanya dia, kau ke yang tanya aku soalan time ceramah? So lelaki tu berkata, yo Ustaz, saya lah yang tanya soalan. Lepas tu dia pun menangis. Dia pun cerita pada saya, dia dah buat hampir semua dosa besar. Saya tanya dia, ya ke? Pernah berzina ke? Pernah. Ush. Gay? Pernah juga. Ush. Judi? Pernah. Dadah? Pernah. Arak? Pernah. Dah ke mak bapak? Pernah. Hampir semualah dosa besar dia pernah buat. Tapi dia kata, Ustaz, tapi saya dah berubah Ustaz. Sekarang saya dah mula baiki diri saya dah mula pergi majlis ilmu. Saya dah tinggalkan hampir semua dosa tersebut. Alhamdulillah. Tapi Allah ampunkan dosa saya. Lepas tu saya pun bagilah satu ayat yang mana saya kongsi pada dia, surah Az-Zumar ayat 53, yang saya rasa semua orang pernah dengar. Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yang dah banyak sangat dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan ampunkan dosa kamu keseluruhannya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi time saya cerita pada dia ayat tu, tiba-tiba dia jadi, jap. Dia ambil phone dia, lepas tu dia kata, Ustaz, ulang balik ayat tadi, ayat ke berapa, surah apa? Saya beritahulah, surah Az-Zumar ayat 53. Jap, Ustaz. Lepas ambil phone dia buka notes, dia catat Az-Zumar ayat 53. Saya pun tengok dia punya notes dalam phone tu, ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang dia catat. Lepas tu saya tanya dia, kenapa awak catat banyak sangat ni? So dia kata, Ustaz, saya tak faham Quran, tak erti baca Quran. So setiap kali saya dengar orang kongsi ayat-ayat yang relate dengan diri saya akan cepat-cepat catat supaya saya boleh tengok balik dan baca balik terjemahan. Saya bila tengok momen tu, saya rasa sangat sentak. Sebab sometimes kita yang mungkin pandai baca Quran ni, yang mungkin kita baca Quran setiap hari, tapi benda tu tak meresap ke hati kita dan tak berjaya mengubah hidup kita. Tapi orang ni walaupun hidup dia di masa silam dia bergelumang dengan maksiat, tapi kadang-kadang ayat-ayat Al-Quran yang dia dengar tu berjaya meresap hati dia dan merubah hati dia, membuatkan dia berjaya tinggalkan maksiat. Sebab itulah pentingnya kita baca Quran bukan setakat baca, tapi usaha untuk faham dan menghayati benda tu. Cuba tadabbur. Wallahi hidup kita akan berubah. Dan di akhir pertemuan tu saya tanya dia, kau kan dah buat hampir semua maksiat kan? Dan kau dah berubah. Antara semua dosa-dosa yang kau buat, apa yang paling susah untuk kau nak tinggalkan? So dia kata zina dia dah tinggalkan, gay dah tinggalkan, arak, judi, semua benda dia dah tinggalkan. Dia kata ada satu benda je yang dia masih struggle. Apa dia? Dia kata saya masih struggle pornografi dan onani Ustaz. Lepas tu saya kata, benda tu lagi susah daripada dadah Benda tu lagi susah kan? Lepas tu saya tanya dia, okey, apa pesanan kau untuk aku? Asyik saya je bagi pesanan pada awak pula bagi pesanan pada saya. So dia kata, Ustaz, pesan saya, jangan dari perempuan. Sekali Ustaz jatuh dalam godaan perempuan, susah nak patah balik. Saya dengar tu, saya peganglah benda tu sampai saya mati. Dan apa pun sahabat sekalian, wallahi saya ulang balik, Al-Quran boleh mengubah hidup kita.